sudah pun sempit untuk Jodel Takzim. Namun Cairo sempat melepaskan percubaan yang keempat untuk Jodel Takzim. Dengan satu lagi sepakan tidak banyak pilihan sebenarnya untuk beliau. Cairo da Silva berhadapan dengan Benicam. Cairo masuk dalam kawasan bahaya. Ada peluang kedua. Damian Lim sudah pun hadapan pintu gol sedikit terdedah. Peluang untuk Jodel Takzim. Salah faham bila yang berlaku. Agak longgar kawalan dari pasukan Sabah. Cairo da Silva. Kali pertahanan Sabah. Akan penjuru seterusnya untuk Jodel Takzim. Bertanggungjawabkan Oscar Ribas. Tandukan dari Cairo da Silva untuk jaringan yang ketiga.